Selamat petang-petang mas bro. Apa nak buat petang ni? Tengok budak ni. Udang dah merajuk tak nak makan. Dah ngikat mata tajuk. Macam itulah kisah nelayan sini. Tak ada A kita cari B, tak ada B cari C. C tak ada duduk rumah. Jangan beritahu Mak Lazim. Mak Lazim. Jangan bagi tahu Tok Mak Lazim. Tok Mak Lazim dapat tahu nyaya. Banyak dah standby ya. Standby. Malam kita mancing pula. Mancing baung. Mancing udang belum ada semangat lagi ni. Ni aku nak pergi nyelongkor kejap. Nyelongkor apa tu, Lukah. Mana dah tahu ada yang sesadu duduk kat dalam tu. Baru mantap Ada bunyi. Adalah ekor. Alhamdulillah. Udang raya ni. Udang raya. Aduh mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah tambah seekor. Air sungai teruk bang. Hujan banyak sini. Tak jadi apa. Tapi umpan tetap kena masuk lah. Ya. Macam tu lah dugaan-dugaan nelayan bang. Lain tempat lain dugaannya. Macam cakap tu dia sepit kuning. Baru mantap. Bersih. Alhamdulillah. Adalah sadu tunggal dalam tu. Sadu tunggal bang. Sadu tunggal seekor, kecil seekor. Buat penyeri. Hujan yang banyak yang menyebabkan air macam ni bang. Sadu tunggal. Tapi tak ada sesadu mana bang, galah ganting. Tu dia. Tanggal dah sepit tu. Tu dia. Tanggal sepit tercepit. Tu. Dan dua. Pada mantap. Bersih sikit. Apa ni? Wih, kelabang. Ikan kelabang bang. Boleh ambil daripada depan punya luka kecil. Ambil daripada depannya. Masukkan dekat insang tu. Kita tarik. Ikan kelabang bang. Ini sedap bang sebenarnya. Ini goreng sedap. Tapi nak kena hiris-hiris ni. Sebab tulang dia banyak. Kelabang merah mata. Baru mantap. Bersih bang. Bersih bang. Alhamdulillah. Jongkong 2 ekor. Jongkong 2 ekor. Jongkong. Syukran. Kalau tak banyak pun ada jongkong, ketawa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpan pun licau hari tu. Last masa puasa tu tengok masukkan ubi je. Satu dan 2 bang sadu. Jangan sampai sini. Dah sangkut tu. Patah tak lawa. Tu dia bang sadu 2 ekor. Perlu tahu. Bersih bang. Bersih. Alhamdulillah. Lagi 2 ekor sadu bang. Subhanallah. Tak banyak tapi bila kena spot dia bang. Ui. Sadu bang. Sadu. Alhamdulillah. Mari sini. Mari sini. Sadu. Alhamdulillah walaupun dia 2 ekor je bang. Mantap. Gegor ada apa ni? Apa tu?
Udang ada, baung. Ya Allah. Baung kelabang. Meriahnya. Ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Dengan udang, dengan kelabau, dengan baung sekali bang. Lukas comel ya. Tu dia. Alhamdulillah. Syukran. Syukran berminyak muncung malam ni makan baung. Mantap. Kita bersih. Abang Tutu tak cukup haul ni bang. Tapi lauk lepas ni. Abang Tutu mantap. Alhamdulillah selesai bang. Tengok Lukas sebelah bawah. Ada lebih kurang dalam 23 biji macam tu lah. Alhamdulillah lah. Dapat tengok semua. Dapat masukkan umpan semua. Udang memang tak berapa banyak bang. Tapi dapat juga walaupun 23 biji Lukas. Kita tengok hasilnya. Best juga hari ni. Ikan pun ada. Udang. Kita tengok udang. Udang saiz lawa-lawa pula tu. Tak banyak tapi saiz boleh tahan handsome lah. Boleh tahan lah dia punya handsome. Kita tengok. Syukur alhamdulillah. Last saya tari umpan pun tak berapa meriah sebenarnya. Weh, kau jangan lari. Kau jangan lari. Ketutu buat lauk ada. Ikan mata merah ada. Buat lauk juga. Baung asam rebus. Siap kau baung. Udang yang tak tahan ni. Lais pun ada. Toyota Lais. Udang saiz biru-biru bang. Saiz biru-biru ada. Tu dia. Saiz biru-biru dengan ikannya. Alhamdulillah bang selepas raya ni. Tu dia hasil saya. Hasil saya minggu ini. Minggu lepas dah tengok bulan puasa penghujung tu. Dapat juga dan dapat dah mak saya makan masa saya raya ni hasil untuk minggu ini. Meriah lah juga. Macam ni. Okey bang. Dan nak malam saya nak pasang tajuk pula. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye.